Dalam buku Old Money New Money ada beberapa artikel tentang ekonomi. Macam mana pula kita nak jadi usahawan tapi ada topik-topik ekonomi. Sebenarnya ini merupakan satu perkara yang penting kerana banyak perkara yang berlaku dalam perniagaan ataupun dalam masyarakat yang boleh kita fahami dan boleh juga kita unjurkan apa yang berlaku sekiranya kita faham beberapa teori ekonomi asas. Contohnya berkenaan dengan harga ditetapkan berdasarkan bekalan dan permintaan. Maknanya sekiranya permintaan melebihi bekalan, maka harga akan naik dan sekiranya terlebih banyak bekalan berbanding dengan permintaan, harga akan jatuh. Jadi memahami konsep ini penting sebab apabila kita memasuki satu-satu pasaran, kita kena tengok siapa lagi yang ada selain daripada kita yang juga membekalkan kepada segmen pasaran yang sama, kepada kategori produk yang sama, supaya kita tahulah kadar persaingannya. Walaupun ada setengah orang dia tak suka cerita bahawa berniaga ini merupakan satu persaingan, tapi sebenarnya itulah hakikatnya. Maknanya kalau kita ada cukup pelanggan, maka kita tak perlulah fikir pasal persaingan. Tapi apabila kita ada cukup pelanggan dan pesaing kita tahu bahawa dengan menjual kepada pelanggan-pelanggan kita, kita dapat keuntungan, mereka pun nanti akan cuba masuk ke dalam pasaran kita. Jadi ini satu perkara penting dan apabila kita faham tentang bekalan, tentang harga, tentang penawaran, tentang permintaan, maka kita akan lebih berhati-hati, kita akan lebih berstrategik. Jadi tak adalah bila kita jumpa satu produk ataupun kita ada satu perkhidmatan, kita main jual saja tanpa melihat besar manakah pasarannya, apakah persaingannya, bagaimana pasaran akan berubah di masa hadapan, apakah kesan tindakan daripada kerajaan misalnya kalau dia nak tetapkan harga, apakah kesan pada perniagaan kita. Jadi memahami beberapa teori ekonomi ini merupakan satu perkara penting dan sebab itulah saya masukkan juga dalam buku Old Money New Money ini.